Sejarah Battle Honor, penghormatan tempoh, Namibia, tahun 1989 hingga 1990. Perang Sempadan Afrika Selatan, juga dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Namibia, dan kadangkala dilambangkan di Afrika Selatan sebagai Perang Belukar Angola, adalah konflik yang sebahagian besarnya yang berlaku di Namibia, kemudian Afrika Barat Daya, Zambia, dan Angola dari 26 Ogos 1966 hingga 21 Mac 1990. Ia bertempur antara Pasukan Pertahanan Afrika Selatan, SADF, dan Tentera Pembebasan Rakyat Namibia, TLAM, serta sayap bersenjata Pertubuhan Rakyat Afrika Barat Daya, SWAPO. Perang Sempadan Afrika Selatan berkait rapat dengan Perang Saudara Angola. Perang Sempadan Afrika Selatan hampir ditamatkan oleh perjanjian tiga pihak, yang ditengahkan oleh Amerika Syarikat, yang komited untuk menarik balik anggota tentera Cuba dan Afrika Selatan dari Angola dan Afrika Barat Daya, masing-masing. TLAM melancarkan kempen gerila terakhirnya pada April 1989. Afrika Barat Daya menerima kemerdekaan rasmi sebagai Republik Namibia setahun kemudian, pada 21 Mac 1990. Misi UNTAG adalah untuk menguruskan penghantaran pulang pelarian dan mengawasi pilihan raya bagi peralihan Namibia. Pergolakan politik di Namibia adalah di antara negara jiran Afrika Selatan dan beberapa organisasi tempatan, misalnya The South West African People's Organisation, SWAPO. Misi ini melibatkan tiga kumpulan, iaitu Kumpulan Batalion, Staf Markas UNTAG dan Pemerhati Tentera. Kumpulan Batalion terdiri Angkatan Tentera Malaysia daripada 851 pegawai dan anggota LLP yang sebahagian besarnya daripada 17 RAMD. Kumpulan Batalion ini diperkukuhkan lagi dengan kehadiran satu kompeni daripada 21 RAMD. Batalion Malbat kebanyakannya ditempatkan di utara Namibia di wilayah Ofambolan dan Kaokoran. Kumpulan staf di markas UNTAG pula terdiri daripada 15 pegawai yang ditempatkan di Winahoy. Kumpulan ini diketuai oleh pegawai memerintah Malkon, kontingen Malaysia. Kumpulan pemerhati bagi misi ini terdiri daripada 25 pegawai yang ditugaskan dalam kumpulan kecil di Oshakati, Ruacana, Ondangwa dan Oshibelo. Kumpulan ini melaksanakan tugas-tugas memerhati dan menyiasat penarikan keluar Pasukan Pertahanan Afrika Selatan, South African Defence Force, SADF, serta pembubaran South West African Territorial Force, SWAT.